Kisah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 26 Safar tahun ke-14 kenabian. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah. Aku telah bermimpi bahawa sesungguhnya aku berhijrah dari kota Mekah menuju ke suatu tempat yang ada pohon kurma padanya. Lalu aku mengira tempat itu ialah Al-Yamama atau Hajar. Akan tetapi, ia sebenarnya adalah Yasrib, yakni nama lama bagi kota Madinah. Setelah diberitahu mengenai rancangan baginda, Nabi SAW pun pulang ke rumahnya semula untuk menunggu tibanya waktu malam. Dalam masa yang sama, penjenayah-penjenayah besar Quraisy mula melakukan persiapan untuk membunuh Rasulullah SAW sebagaimana yang mereka bincangkan di Darul Nadwa pagi tersebut. 11 orang pemuda Quraisy yang dipilih untuk membunuh baginda telah berpakat untuk bertemu selepas matahari terbenam. Mereka mengepung rumah baginda dan bersiap sedia untuk membunuh baginda. Rasulullah SAW dan Ali radhiyallahu anhu menyedari kehadiran mereka. Lalu segera baginda menyerahkan selubung yang biasa digunakannya kepada Ali radhiyallahu anhu. Setelah itu Rasulullah SAW bergerak ke rumah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan tanpa membuang masa, mereka keluar melalui jendela di malam itu juga. Baginda mengambil jalan sejauh 5 kilometer hingga tiba ke bukit yang dikenali sebagai Jabal Sur. Rasulullah SAW meyakini orang Quraisy akan berusaha sedaya upaya untuk memburunya. Jadi baginda mengambil jalan yang mencanggahi jalan ke utara. Setelah mereka tiba di Gua Sur, Abu Bakar radhiyallahu anhu terlebih dahulu memastikan keadaan di gua itu selamat dan barulah membenarkan baginda masuk ke dalam gua. Abu Bakar radhiyallahu anhu meletakkan kepala baginda ke ribanya hingga baginda lena. Pada masa itu, kalajengking menyengat kakinya yang terhulur ke dalam lubang. Namun sedikit pun beliau tidak bergerak supaya Rasulullah tidak tersedar. Tetapi air matanya terjatuh ke muka Rasulullah. Rasulullah kemudiannya menawarkan bekas sengatan tadi dengan ludahan baginda. Maka segera hilanglah kesakitannya itu. Rasulullah SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari, iaitu malam Jumaat, Sabtu dan Ahad. Insan yang membantu selama Nabi berada di gua. Orang Quraisy berang kerana tidak dapat mengesan baginda. Lalu mereka menawarkan kepada sesiapa yang dapat menangkap mereka berdua, hidup atau mati, dengan hadiah yang lumayan. Selepas 3 hari di Gua Sur, Abdullah bin Uraikid Al-Laiti, seorang penunjuk jalan yang mahir, tiba dan membawa bersamanya kenderaan untuk mereka berdua. Pada 8 Rabiul Awal, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu telah tiba di Quba. Kemudian pada 12 Rabiul Awal, Nabi Muhammad SAW selamat tiba di Yasrib, yakni Madinah. Baginda telah disambut dengan meriah dan penuh kegembiraan oleh penduduk Yasrib. Muharram detik permulaan perkiraan tahun Islam hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Atas keyakinan dan iman yang teguh, kaum muhajirin dan ansar bersatu, rela berkorban harta dan nyawa demi menegakkan Islam